Hari ini saya bersama dengan Dr. Kamel, Dr. Marisa Mediklinik Duran Tunggal, okey, untuk kesihatan lelaki. Jadi, kita nak Dr. Kamel share sedikit mengenai kegunaan mesin ni. Mungkin korang yang tak pernah tengok, mesin ni adalah mesin shockwave yang mana untuk rawat masalah kesihatan lelaki seperti masalah ereksi. Jadi, saya nak tanya dengan Dr. Kamel kan, apakah side kesannya selepas pesakit menggunakan mesin ni? Katakanlah dia datang untuk 1 atau 2 kali sesi, apa respon mereka terhadap mesin ni? Okey, untuk mesin shockwave terapi ni, yang paling utama adalah untuk menumbuhkan pembuluh darah baru. Kalau nak nampak daripada segi kesan, 2 ataupun 3 sesi, kesan yang paling awal adalah morning wood ataupun morning erection tu lebih bagus. Okey. Pada 2 ataupun 3 sesi, kesan untuk ereksi dia minima, tapi adalah kesan dia adalah lebih paling kuat adalah lepas 6 sesi. Tapi kesan awal adalah morning wood yang lebih bagus. Okey,